Pipi lepas kahwin. Alhamdulillah kita orang dah dapat dah rumah selepas kita orang kahwin nanti. Jom kita tengok luar rumah. Disclaimer, buat video ni bukan nak menunjuk. Niat sebenar dan utama adalah nak minta idea korang untuk dekor rumah aku ni. Aku suka menanam tapi aku tak pernah menanam. Kuang kuang kuang. By the way, aku bukan berdua dengan Pak I. Ada mak aku dalam kereta tau. Tada, rumah aku ada 2 pintu boleh masuk. Sakai do kau. Bismillah, Assalamualaikum. Inilah ruang tamu. Walaupun aku tahu korang tahu yang ini ruang tamu, tapi aku nak bagi tahu juga ini ruang tamu dan ada store ya dekat bawah tu. Lepas store inilah tempat aku akan berpeluh-peluh, tempat masak yang ada tandas dan juga ada satu bilik bawah. Bilik bawah ni dia tak connect dengan tandas tau. So korang rasa bilik ni susah untuk apa? Tolonglah bagi tahu. Jangan tanya why dan kenapa aku akan lagi kurus lepas kahwin sebab aku akan mendaki gunung-gunung tangga ni. Gunung tangga? Benda ni. So daripada atas aku nampaklah view bawah. Hebat aku. Setelah kau dah mengah-mengah naik tangga tu adalah ruangan. So ruangan ni aku rasa macam nak buat tempat lepak. Itu bayangan lah angan-angan aku, tapi tak tahulah jadi ke tidak nanti kan. Sebab duduknya berdua je. Lepas kahwin lah tapi. Inilah master bedroom. Ada tandas dalam bilik ni. Senang sikit aku nak terberak, kata cirik, kata kau lari. Lepas je keluar daripada master bedroom, ada lagi 2 bilik, which mean bilik yang kat kanan. Bilik ni dia besar sikit. Masih lagi confused sama ada aku nak buat guest room ataupun nak buat mini surau. Ya, ada tandas juga dalam ni. Keluar pada bilik tu ada satu lagi bilik, which mean bilik ni kecil sikit. Rasa-rasa nak buat macam bilik live, bilik kerja, bilik letak-letak barang, tapi ada tandas juga. So Alhamdulillah, inilah rumah yang aku akan duduk dengan Pak I lepas kahwin nanti. Tapi komen nak ke tengok journey aku dekor? Kalau nak, komen lah nak. Jangan lupa like.